Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap kepuasan diri terhadap usaha dan hasil kerja sendiri yang berkait rapat dengan motivasi, sikap positif, keyakinan diri dan rasa tanggungjawab terhadap prestasi kerja. Jika anda mohon jawatan sokongan atau operasi seperti pembantu takbir, pembantu perawatan dan pembantu operasi, pemilihan jawapan yang terbaik adalah B. Kerap, kerana mencerminkan sikap rajin, konsisten dan menghargai hasil kerja sendiri. Manakala, jika anda mohon jawatan penguatkuasaan atau kepimpinan seperti jawatan pegawai penguatkuasa, pegawai takbir, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Kadang-kadang, kerana menggambarkan individu yang sentiasa membuat penilaian kendiri dan tidak cepat berpuas hati, selari dengan nilai accountability dan pentambahbaikan berterusan. Bagi calon yang nak dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.